Satu operasi bersepadu melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau Maritim Malaysia Negeri Perak bersama Jabatan Tenaga Kerja Negeri Perak telah dilaksanakan bagi membanteras aktiviti pemerdagangan orang serta eksploitasi buruh di sekitar perairan Pulau Pangkor. Operasi yang dijalankan baru-baru ini memberi fokus kepada pemeriksaan premis perikanan bagi memastikan setiap pihak mematuhi undang-undang pekerjaan yang telah ditetapkan selain mengenal pasti sebarang unsur pelanggaran berkaitan kebajikan pekerja. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri bin Hotob berkata, operasi bersepadu itu melibatkan seramai 37 pegawai dan anggota daripada kedua-dua agensi. Menurut beliau, kerjasama antara agensi penguatkuasa amat penting dalam memastikan tindakan lebih menyeluruh dapat dilakukan, khususnya dalam menangani isu melibatkan hak pekerja, pematuhan peraturan pekerjaan serta pencegahan aktiviti yang boleh menjejaskan keselamatan dan kebajikan tenaga kerja. Dalam operasi tersebut, pasukan penguatkuasa telah memeriksa 4 premis perikanan yang melibatkan seramai 49 pekerja. Daripada jumlah berkenaan, seramai 44 merupakan pekerja asing dari beberapa negara, manakala 5 lagi adalah pekerja tempatan. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat beberapa majikan yang dipercayai melakukan pelanggaran terhadap peraturan pekerjaan. Antara kesalahan yang dikenal pasti termasuk kegagalan melaporkan pengambilan pekerja asing kepada pejabat tenaga kerja dalam tempoh ditetapkan selepas pekerja mula bekerja. Selain itu, pemeriksaan turut menemukan isu pembayaran gaji secara tunai tanpa penyediaan kontrak pekerjaan dan penyata gaji yang lengkap. Pasukan penguatkuasa juga mendapati terdapat dakwaan pembayaran gaji yang tidak memenuhi kadar minimum ditetapkan serta kegagalan sesetengah majikan mendapatkan perakuan penginapan pekerja seperti yang diwajibkan undang-undang. Pihak berkuasa memandang serius perkara ini kerana kebajikan pekerja bukan sahaja melibatkan soal gaji tetapi turut merangkumi aspek keselamatan, tempat tinggal yang sesuai serta perlindungan daripada sebarang bentuk eksploitasi. Kesemua majikan yang terlibat kini akan melalui proses siasatan lanjut oleh Jabatan Tenaga Kerja Negeri Perak mengikut peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Maritim Malaysia menegaskan bahawa pihaknya akan terus memperkukuhkan kerjasama bersama agensi berkaitan dalam usaha membanteras jenayah rentas sempadan termasuk aktiviti pemerdagangan orang dan eksploitasi buruh. Langkah penguatkuasaan seperti ini bukan sahaja bertujuan menjaga keselamatan perairan negara tetapi juga memastikan hak serta kebajikan pekerja terus dilindungi daripada sebarang bentuk penyalahgunaan. Operasi sebegini menjadi peringatan kepada semua pihak bahawa pematuhan terhadap undang-undang pekerjaan bukan sekadar tanggungjawab tetapi satu kewajipan yang perlu dihormati demi mewujudkan persekitaran kerja yang lebih selamat dan adil. Pergi ke laut membawa jala, singgah sebentar membeli kerang, kalau aturan sengaja dilupa, jangan terkejut bila tindakan datang. Terima kasih kerana menonton, jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.